saya tulis tu arwah tu siapa, dia tulis nama dia. Jadi kami baca tu, ustaz tak baca ustaz dia hidup. Dia betul nama dia. Kami tak payah baca sendiri. Niat sendiri sangat. Kita niat sendiri bila kita kata khusus seluruh, tuan-tuan pun niatlah pada siapa-siapa saja yang meninggal. InsyaAllah moga Allah ampun dosa dia dan Allah jadikan raudatun min riyadil jinan, itu taman-taman surga di alam barzakh. Kita doa-doa orang yang masih hidup ni sangat dinanti oleh orang yang meninggal. Seperti mana air yang disiram di atas tanah, dia akan subur semula pokok tu. Sebab tu doa kita ni sangat penting. Ya, banyak di kalangan kita yang tak ada mak ayah tapi dia lupa. Sebab tu disebut waladun salihun yad'ulah idza mata ibnu adam. Bila mati anak adam inqata'a. Qata'a dalam hadis wasa'ara inqata'a terus. Maksudnya dia tak akan sambung dah. Inqata'a. Bahasa Arab qata'a putus. Dia tak akan sambung. Illa bisalasil, kecuali 3 perkara ni. Pertama apa dia? Pertama ilmu nafi'un, ilmu yang manfaat. Kalau ada ilmu yang manfaat, cerita je. Tak kira lah ilmu apa pun yang manfaat. Dia tak sebut ilmu Islami. Dan apa yang manfaat bukan ilmu Islam je, ilmu apa saja. Contoh ada kebakaran dalam niaga buah durian kan, cerita bukan ke orang. Dia guna itu ilmu manfaat dalam niaga bisnes tanam pokok. Cikgu ajak sejarah kan, cerita cikgu tengok apa benda tu tak penting. Penting sebenarnya bila orang faham, orang menikmati, orang berjaya, sebenarnya itulah ilmu manfaat. Banyak di kalangan kita di cikgu kan ajar lah anak murid kita ni, kerana anak murid yang cerdik itulah belum tentu dia kenal kita. Tapi anak murid yang teruk itulah yang diingat kita kan. Hari raya mai rumah, kadang-kadang bawa pergi pasar malam. Lalu itulah pergi pasar malam. Saya mengajar Seri Muda di sekolah teruk lah. Pergi pasar malam ramai yang meniaga pasar malam. Tapi yang ni lah sampai-sampai ustaz mesti free. Kalau dia meniaga kan apa-apa sayur-sayur apa, kena bungkus bagi free macam tu lah. Tu. Tapi yang saya pernah ada seorang doktor, saya mengajar di Dato' dia mengajar di Sandakan, Senep flight sekali dengan dia duduk sebelah. Dia tegur saya pun tidak. Dia buat tak tahu saya. Sedangkan saya lah yang ajar dia sampai dia jadi, sampai dia hebat lah berjaya kan. Dia buat tak kenal, bukan tak kenal, dia buat tak kenal. Lepas tu sampai dekat airport, keluarga dia sambut lah. Ayah dia, mak dia sambut dia. Jadi bila sampai tu jumpa dengan keluarga dia dulu. Keluarga dia, ayah dia, mak dia. Ayah dia tegur saya, ustaz dari mana? Saya tersadakkan, sama anak saya. Saya kata, anak mana? Tu dia tunjuk. Kata, takkan ustaz tak kata, ustaz yang mengajar dia datang. Ya, saya kata, dia duduk sebelah saya, dia tegur pun tidak. Saya mengajar dia, tapi saya mengajar untuk dia tidak menjadi seorang manusia. Saya kata, dekat ayah dia. Dia rasa dia hebat kerana dia hebat. Dia tak ingat cikgu-cikgu yang mengajar kan. Tapi itu lah. Lepas tu sebab bapak dia mengajar, saya mengajar di masjid, dia ikut kuliah kan. Lepas tu dia kata, maaf ustaz, saya telah mendidik anak saya ustaz, mungkin silap. Dia tak menghargai ibu. Tuan-tuan, kita menghargai ibu ni sebab ilmu bita'alum. Ilmu ni kena buku. Kalau ilmu baca buku semata-mata, tuan-tuan dapat hanya atas buku je. Tapi bila berguru, banyak ilmu yang barakah kita akan dapat. Kalau berbeza dengan baca buku. Sebab tu al-ilmu bita'alum. Ilmu ni kena buku, terutama ilmu agama. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak memori indah kita bina. Alhamdulillah, semoga ada kebaikan di atas umrah kita ini. Bukan umrah sentuhan kalbu saja, tapi umrah menghubungkan silaturahim. Jadi balik nanti tuan-tuan, ayalah laju kan, sibuk macam mana pun, untuk 10 ke atas tu saya, 10 ke atas dia tengok awal-awal tu. Dan lah baca ke 10. Kalau saya tak balas tu, kalau saya balas tu memang saya tengok lah. Kalau tak balas tu memang assalamualaikum lah. Begitu tuan-tuan, dulu umrah saja hampir 300-400 tak nampak dah tengok. Kecuali kalau saya balas tu, memang saya tengok lah. Jadi insyaAllah balik nanti kita hubung ke silaturahim. Pak Dua kata balik nanti singgahlah ke kedai durian dia. Nampak ada orang? Ya. Pak Dua kata dekat dah, lebih kurang dalam 20 minit dah sampai daripada KLIA. Jadi siapa minat singgah pergilah makan durian udang merah tangkap. Dia tadi sedap, memang saya suka tu kan. Beza dengan
Blackton, Oci orang utara panggil Oci. Blackton tu ataupun apa? Dua hitam. Tapi budak menyerah tangkap ni dia lain sikit. Dia rasa dia lain sikit. Siapa pernah makan dia tahu. Padu cari untuk kita. Kalau kita biar lari-lari tengok apa benda dah. InsyaAllah Allah nak makan 2 wilayah pun bakal lebih darah tinggi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Dan kita dah sampai dah ke Mataaf. Yang ni ada tadi. Duduk. Sihat nak balik. Sihat nak balik. Okey, kita dah sampai kedai tu. Dia Pak Tam. Kedai dia tak jauh daripada Masjid Nabawi ataupun Hotel Madinah. Dekat sahaja. Dalam 5 minit 10 minit gitu. Tapi nak tahu kedai tu dia Pak Tam ni, dia orang Malaysia. Dekat restoran dia ada dekat R&R Tapah dia. Alhamdulillah kita malam terakhir. Jadi tuan-tuan masakan Melayu boleh tu. InsyaAllah halal. Tapi hormatinya bisa dikekalkan. Jadi kita buat tahlil ringkas dan ganggu orang. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والمرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وإلى خصوص الروح حجي صالح بن أحمد على هذه النية ولله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. افضل الذكر فاعلم انه قال لا اله الا الله 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 لا اله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها تحيا وعلى جنب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعلم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأجداد وجداتنا وقبورنا المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا اللهم على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما جليلا وتقبلها بمنك وإحسانك غفور بركا حسنا جميلا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أهلنا وكبرنا هدية ورحمة منك نازلة نقدمها ونهدي إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جلة في شرف الأعظام ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكريمين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة وقرابة والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أهل المعلى والشبيكة والباقي وأموات المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين واجعل لهم ثوابا مثل ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعلهم فكاة لهم من النار ونجاة لهم من النار وسيط لهم من النار وفداء من النار. اللهم ارحمهم بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر لهم جامعة يا من في الدنيا والآخرة.
يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الصبر الابيض من الدنس وابدلهم دارا خير من دارهم واهلا خير من اهلهم وزوجا خير من ازواجهم وادخلهم الجنه واعد من عذاب الخافت من عذاب النار ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الى ارواح والدينا وشائخنا ولينا وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الارض الى مواردها. اللهم انقلهم من القبر واللحود إلى جناتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مغفرة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنت ربهم وأنت خلقتهم وأنت هديتهم للإسلام وأنت قبضت روحهم وأنت أعلم سرا وعلانيتهم. اللهم فاغفر لنا ولهم يا الله. اللهم فاغفر لنا ولهم يا رحمن. اللهم فاغفر لنا ولهم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, keluarga kami ya Allah yang telah meninggal ya Allah, luaskan kuburnya sejauh mata memandang, jangan siksa mereka ya Allah. Sebabkan kami ya Allah, maka malam ini ya Allah kehantarkanlah ya Allah mutiara-mutiara yang terbaik untuk menolong mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah dan jadilah mereka ya Allah rahmat di atas doa ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi terima kasihlah yang buat kenduri, campur-campur semua. Jadi kita makan malam ni lah. Jadi saya mewakili isteri saya, Ustaz Azam. Kalaulah kami daripada UAK Travel ada silap salah, mohon maaf dah. Kalau terkasar bahasa, saya 10 jari memohon kemaafan pada tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan ada menyakitkan hati saya maafkan. Tuan-tuan dengan susah hati, kita kosong-kosong. Tapi kalau lah saya kadang banyak cakap kan, betul tak? Ada terasa hati, maaf benar. Manusia biasa. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasihlah. Dan satu lagi, kita ada sehari lagi lah untuk kita bersama. Semoga tuan-tuan bagi kerjasama masa dekat airport nanti lah. Penting kat airport nanti. Jangan nanti kita masa check-in tu kita asing-asing jadi rabut biar kita serentak semua masuk pun sekali, jadi senang. Kita balik sekali, datang sekali, balik sekali. Dan saya nak ucap terima kasih grup ni, walaupun sikit tapi grup ni kalau 10 bintang saya bagi 9.5 bintang. 5 bintang tu simpan untuk aku. Baik, kita bagi tepukan je lah grup ni, memang terbaik lah. Tolong ada rezeki tapi hubungan kita rapat. Dan insyaAllah saya nak buka tuan-tuan lah, kakak-kakak abang-abang, pukul lah nak bagi ucapan sikit kepada kami semua ni untuk nak perbaiki. Nanti saya akan balik, nanti saya akan masuk ke ranking tau. Tuan-tuan tekan tau, dia memuaskan, baik, baik, kurang baik, memuaskan. Tuan-tuan tekan. Kalau dia memuaskan, Elang Nazam akan dapat. Kalau tuan-tuan bagi baik, tertarik okay. Dia bergantung pada tuan-tuan. Gaji dia dapat, tapi bila tuan-tuan bagi pujian bagus, dia dapat elang. Banyak, elang ni banyak. Kalau tuan-tuan lagi tak elok, ada apa nak ucapkan sebelum kita hidang? Belah geng lebaran. Salam ya. Ayah minta apa, minta maaf. Ada yang kasar, salam, terbakan. Yang hilang tu kami minta maaf. Tak apa, tak maaf Zazara. Kalau terkasarkan, makan minta maaf. InsyaAllah kita buat lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Cikgu. Cikgu sejarah dengan cikgu. Cikgu Liz. Abang Bomba kan? Cikgu Liz yang hilang tadi. Kalau nak kata apa, kata ada. Orang terkejut lah. Assalamualaikum. Ni cikgu diri kan duduk ni? Baru minta maaf tadi. Assalamualaikum. Saya dengan rendah diri, saya nak cakap minta maaf kepada Ustaz Azam dan semua jemaah-jemaah kalau saya ada silap
Saya bilang yang ni LSD Bayar tak? Jangan lupa. Kajang nak makan apa? Balik kata apa balik? Bagilah salam dulu. Balik. Dia nampak bagi lawan. Sana mau minta maaf tak? Baju telah sama. Saya minta maaf kepada Bapaknya Ustaz yang banyak bimbing kami, bimbing kami Ustaz Azam, Ustazah, banyak bimbing kami daripada kosong tu bolehlah boleh terkejap untuk apa masa depan kan. Doakan saya lagi 2-3 tahun kami dapat bertandang. Saya tak ada apa yang cakap, terima kasih je lah kat Ustaz. Sebab ni untuk kali kedua, Alhamdulillah. Kita bulldozer kita. Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih semua. Mungkin banyak yang belajar kat sini. Banyak lebih baik lah, banyak baik kat sini, alhamdulillah. InsyaAllah semoga datang ke kedai saya kalau bukan berian lah, InsyaAllah. Kedai kat mana? Kedai kat mana? Kedai yang tidak dalam grup lah. Ni padu kuat ni. Padu. Assalamualaikum. Kami daripada grup Durian ni minta maaf kalau ada terkasar ke apa kan, program biasalah. Kalau nak makan durian dari Shah Alam sampai RKL je bagi tahu je. InsyaAllah kita bawa ke kita. Dari RKL semua tak ada masalah, datang je. Kita minta maaf kalau ada masalah apa. Mereka pungkul Selangor macam tu je. Satu yang mana kata Malik ni, siapa nak terus datang kedai nanti bagi tahu. Sebab kita nak sembah. Siapa yang nak buka kedai, kita pun dah isu dalam mana contoh Pada nak belajar, nak datang makan ni. sebab kita nak Dia orang nak belanja ke? Datang makan ni, makan. makan dia. kita buat lah macam siapa nak pergi tak dapat tu. Kalau nak bungkus Kita bayar. orang nak pergi ngapa? Kita orang nak pergi ngapa? Tak apa boleh. Lambat lagi esok baru flight kan. Saya esok pagi baru flight. Dekat lah 20 minit. Mana kata bagi tahu ni contoh yang datang sama kita orang kita tahu kita Kat air bayar. je. Tiuna. Duduk kat situ je. Buka buah lu, makan buah. Makan buah lu. Okey. Duduk kat situ je. Tak pergi mana-mana. Makan buah ni. Okey, kita makan daging unta. Kita kasih bakar dulu. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رمى كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبي
Guys pun handsome tu. Kan buah separuh minta halal. Selalunya orang curi buah dia pun dibeli, tak pernah minta halal tu. Tiba-tiba anak muda ni minta halal, terus berfikir nak keluar daripada mulutnya boleh buah halal dengan satu syarat. Apabila baca halal sudah, kamu jadi hamba kepada aku 10 tahun. Kalau saya pegang buah tu terletak di muka pakcik, pakcik nampak apa? Daripada separuh halal, separuh lagi ada muka pakcik ya. Ya, maka separuh minta halal jadi hamba, tapi dia seorang yang soleh. Dia kata daripada kullu nabatat minal haram fannaru auladi. Sesuatu yang dimakan tumbuh daripada yang haram, maka neraka lah tempatnya. Maka dia takut tuan yang tak halal itu akan dibakar di akhirat. Dia kata saya sanggup pakcik. Makanya jadilah hamba 10 tahun. Habis 10 tahun dia berjumpa pakcik tu, ya Abdi, dah cukup dah 10 tahun, pakcik tolonglah halal. Pakcik tu kata lagi, boleh kau halal dengan syarat yang kedua. Allahu Akbar, buah pun tak ada dah kan? Apa dia pakcik? Pakcik halal, kamu kahwin dengan anak aku. Kalau saya setuju. Tapi dia kata nak kahwin dengan anak aku ni mata buta. Allah, nak kahwin dengan anak aku, dia kata mata buta. Begini, kita bukan saja buta, anak aku buka. Allah, dah buta buka pula. Bukan saja buka, anak aku bisu. Alamak, tuan-tuan adalah buta. Kalau kelak-kelak tu okey kan? Ini buta dah, kalau buka tu cakap-cakap boleh dengar sikit tak apa-apa. Ini pekak. Kalau bisu, kalau sengau-sengau tu okey, ini bisu. Okey, pasal sengau ni ada satu cerita. Dalam cerita ada cerita. Dengan cerita saya dulu mengajar Dato' On. Inilah satu sekolah yang tak pernah cuti. Tak ada pasal apa. On. Saya mengajar satu kelas tu, tingkatan dia 1D lebih kurang tu lah. Sekolah ni sekolah bestari. Sebelum tu sekolah teruk lah. Sekolah bestari ni bila sampai, cikgu jadi guru kelas. Yang pertama sekali cikgu tahu kan, kita kenalan ketua kelas. Jadi saya masuk-masuk, okey belajar, kita buat undian. Siapa yang banyak dalam ketua kelas. Rupanya dia orang ni masuk sekolah rendah, satu sekolah. Sekolah ni sekolah bestari, semua 4A 5A. Rupanya kelas yang belakang, saya ambil kelas yang belakang 1D ni, semua 4A. So ada seorang jadi 5A. Jadi mereka undi lah, angkat-angkat tangan, menang lah 5A tu. Jadi ketua kelas. Saya pun dah tahu lah, saya pun kata okey, kamu ketua kelas try. Dia pun mangun, rupanya sengau. Saya tengok, Allah mak sengau. Saya kata kita buat undian lain lah, semula. Takut dia kecil hatian. Lepas tu dia pun angkat tangan, angkat-angkat, dia menang juga. Sebab dia pun kenal, dia 5A kan. Ustaz dia 5A ustaz, dia lah ketua kelas. Saya pun tak pasal lah terima dia. Jadi bila cikgu masuk ya, mangun, ngamak mangis tengok. Budak-budak dia tak yang sama, ngamak mangis tengok. Budak-budak kau ajak. Ada seorang cikgu tu dia masuk kan, dia pun main peranan lah, mangun, ngamak. Cikgu tu gelak sampai habis besar. Habis tu dia jumpa dia, Ustaz tolonglah tukar budak tu. Saya tak boleh buat, dia ngau tak. Ada satu cikgu bahasa Inggeris, dia cukup kenal dengan cikgu tu. Bila cikgu tu keluar daripada ofis kan, dia pun Sir kami Sir tu pijak yang pernah morning. Sir tu pegang makopeng gelak lah tu masa. Dia main jumpa saya, nak kata nak. Saya kata cikgu ni polis, bukan polis tak. Aku nak nganyak nak. Sengau pun tuan-tuan tak mau. Tambahlah bisu. Cuba tuan-tuan bayang kalau saya sengau macam mana. Kita persilakan Ustaz Abdul Khari menjadi mutawis kita. Alhamdulillah malam ni kita nak makannya. Tuan-tuan keluar daripada masuk. Tuan-tuan nak balik. Rasa aku tak sengau. Kalau tak sengau berharap tak faham lagi. Ini bisu tuan-tuan. Allahu Akbar. Bukan saja bisu, Pak Putra dia kata dia juga lumpuh. Allahu Akbar. Tapi dia Abu Musa Saleh ni dia kata yang penting halalan tayyiban. Dia kata tak apalah, yang penting halal. Saya setuju. Maka dia berkata dikau zawjuka amarallahu bihi min insakin au bil ma'ruf, nikahkan dikau berwakil wali kandaku dengan mas kahwin yang siap. Dia pun aku terima nikahnya malam tamat. Rupanya 10 tahun tu dia tak pernah tengok isteri dia, tak pernah tengok bakal isteri tu. Jadi malam tamat ya, seorang Pak Putra dia kata pergilah tu
bully isteri kamu pergi. Dia pun pergilah sampai-sampai kan. Orang soleh ketuk pintu lah. Agak-agak halim, malam pertama ketuk pintu lah. Tak ada ketuk lah. Orang dah terlapak macam mana. Terlapak tu meh. Ni ketuk pintu. Tak. Tiba-tiba pintu terbuka. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Tiba-tiba tengok. Ya Allah, cantiknya. Dia jawab, Waalaikumsalam. Allah, lembutnya. Saya jawab ni macam pondan. Okey, bab pondan ni ada satu cerita. Dalam cerita ada cerita. Saya ingat saya pergi ceramah di Pantai Road. Dekat Bilik tu ada Pantai Road. Pantai Road, siapa tahu Pantai Road tahu lah. Saya pun habis-habis ceramah di bawah di pantai tu ada kedai tom yam. Jadi kami pun duduklah, orderlah tom yam. Tiba-tiba datang game pondan ni. 5 orang duduk sebelah saya. Sebelah bangku sebelah tu. Dia pun order juga. Tom yam 3, nasi goreng 2. Tapi tengok budak seksi. Tak tengok rugi, saya pun tengok lah kan. Sebab dia hantar tak apa. Habis makan, saya habis makan, tiba-tiba dengar meja sebelah. Alhamdulillah. Main dengan pondan ni, mana boleh kontrol? Takkan nak kontrol ke? Dia balu sama. Alhamdulillah. Okey, sambung balik nanti. Jadi dia tengok dia, Assalamualaikum, dengan suara Waalaikumsalam. Ya Allah, cantiknya. Dia terus lari. Tutup, Pak, sila bilik, Pak. Dia kata bukan sila bilik, itu isteri kamu pergi ketuk pintu ni. Dia ketuk pintu, tok. Tiba-tiba buka. Ya Allah, dia tengok punya cantik. Bulu mata macam penyapu. Bibi paus dilayang, bibir terima mereka. Pasal bulu mata ada satu cerita nak cerita. Sebelum kita sampai, dalam cerita ada cerita. Saya pernah masa nak habis universiti dulu kan, masa tu handsome lah. Ada satu orang perempuan berkenan. Sebelum satu kenal saya lah, ada seorang perempuan dia berkenan. Dia masa tu tak ada telefon, masa tu tahun 80-an, pakai surat. Dia hantar surat kat saya, "Tiga line, last sekali I'm falling in love with you." Saya pun tengok nama Nur Hidayah. Lepas tu nombor telefon. Saya telefon lah berangnya. Ni Nur Hidayah kan? Ya. Kamu suka kat saya kan? Ya. Kita jumpa di bilik pensyarah, boleh tak? Dia kata, okey. Pukul berapa? Dia kata pukul 8. 7.30 saya berkira. Pergi tunggu kan? Tunggu. Tiba-tiba dia datang naik motosikal, pakai jubah yang pakai burdah. Naik motor kan kena angin. Saya tengok, Allahu Akbar. Turun tengok bulu mata macam menyapu. Dia kata, kenal dah. Dia pun buat mata dia kata, tangan gedui. Tengok tangan. Saya pun tanya, nama apa? Nur Hidayah. Suara pun sedap. Kata apa, jom kita masuk bilik pensyarah. Pensyarah duduk dengan suami isteri dia lah. Lepas tu buatlah majlis ta'aruf. Saya pun tanya, nama apa? Nur Hidayah. Duduk mana? Kuala Terengganu. Adik-beradik berapa? 9 orang. Dah habis tanya, saya pun minta permintaan. Nabi kata boleh tengok muka bakal isteri ni dengan tangan dah tengok dah. Boleh dah buka tu apa minta tu? Buka je lah. Kata tak boleh. So kata boleh lah. Buka dia nak tengok sekali aja. Lepas tu bila kata macam tu kan pensyarah tadi dengan isteri dia, pensyarah tu kata boleh buka. Pensyarah tu lebih daripada aku lah. Siapa yang nak kahwin dia kan? Bila pensyarah tu kata boleh buka, dia pun buka lah. Buka, ya Allah. Bulu mata macam menyapu. Pipi bawah dilayang, bibir ada 5 berkah. Rupanya Halimah juga. Pagar terkeluar. Saya tengok, ya Allah, pagar. Masa tu muka ada present kan. Kalau jongang lah. Saya fikir, aku kahwin orang Terengganu tu. Nanti balik kat Penang kan, sampai-sampai dia berkata, pengantin sampai dah. Tengok, pagar terkeluar. Dia berkata, takkan tak ada aku belah Sungai Petani lah. Bagai jam lah yang pergi ambil tu Kuala Terengganu pagar terkeluar ni. Saya pun tak apalah, saya balik semayang istiqarah. Kalau nampak pagar masuk dalam, saya kenal. Dah saya tak kata habis tu kan. Saya dalam hati, kalau nampak pagar tu okey, saya ambil.
Balik rumah, masa tu rumah sewa, tengok pagar rumah, teringat pagar korban ni. Tengok pagar universiti, teringat pagar Allah. Tidur tak lena. 2 hari tak lena, 3 hari dah buat pagar. Kawan saya ni memang murhad, dia pun pagar seluar pula. Dia betul veterina. Tengok saya ke menu kan, makan tak lalu kan. Dia kata lah, aku tengok hang ni makan tak lalu lah. Lepas tu dia 3 hari. Baru ada seorang perempuan kenal kat aku. Baguslah dia tak nak habis dah. Kita lagi berapa hari je nak habis dah paper last exam. Saya kata aku tak mau. Kenapa? Oh, dia pagar terkeluar. Pagar terkeluar kan. Dia kata hang memilih lah. Kalau pagar terkeluar per hati dia baik macam mana? Saya kata bagus juga. Lah macam ni lah. Ambil kat hang. Saya offer ke dia. Dia kata hang nak mampus bagi kat aku. Pasal apa? Aku dah pagar terkeluar. Dia pagar terkeluar. Itu anak aku pagar kalau buat. Kalau tidak azab. Assalamualaikum warahmatullahi. Agak-agak. Daripada pagar dia tak ada gigi tu pun tak apa. Agak jauh tu. Alah, aku masuk boleh betul dah sampai dah. Tuan-tuan pun macam tak jadilah tuan-tuan kahwin dengan tu. Dapatlah ustazah. Walaupun pendek ya. Apa dengan putih pagar tak keluar. Pagar tak keluar. Jadi tuan-tuan dikasih rahmat Allah. Tak mana saya sambung dah. Lepas tu kan, bila dia kata tu, dia pun pergi ketut tengok, ya Allah, bulu mata macam penyapu, pipi pau dilayang, ya Allah, bibir jelma mereka, gigi tersusun rapi, pagarnya tak terkeluar. Dia tengok, ya Allah, cantiknya. Ni 36, pinggang 26, punggung 36. Tapi jemaah kita 82 derajat. Dia tengok, dia tutup pintu, lari. Pak, silap bilik pak. Pak, dia kata bukan silap bilik, itu lagi sini jamu. Pak, Allah kata buta, bekah, bisu. Tengok-tengok lumpur, tak lumpur pun. Dia kata apa, sebenarnya aku katakan anak aku ni buta, dia tak pernah tengok benda haram. Yang kata pekak tak pernah dengar benda haram. Yang kata bisu tak pernah cakap benda haram. Yang kata lumpur, anakku tak pernah berjalan di tempat yang haram. Oleh kerana kamu seorang yang soleh, makan separuh buah apple, minta halal, tak pernah jumpa lagi anak muda yang macam ni. Tentulah anak muda yang jumpa aku makan separuh minta halal ni seorang anak muda yang hebat. Maka aku bertemukan dia dengan anakku sendiri, seorang anak yang salihah. Akhirnya mereka kahwin. Bila kahwin, akhirnya daripada dua pasangan ini Allah memurniakan seorang anak lelaki yang diberi nama Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Waliullah. Kerana makan ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu makan. Terima kasih tuan-tuan. Malam ni ada orang belanja. Sebenarnya yang makan unta tu ada sahabat kita belanja 3 kilo ya unta tu. Tapi terima kasihlah. Harga sekilo 80 rial, 8 kali 3 240. Jadi terima kasih yang belanja, yang jamu malam ni. Dan inilah makanan yang halal dan tayyiban. Semoga ada kebaikan di atas makanan kita malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah contoh itulah Ustaz Abdullah Kari. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang gelak. Gelak sampai tak larat. Pernah saya bawa satu jemaah tu, dia gelak. Itu Ustaz aku gelak sampai tak kencing. Itulah UAK Travel. Tuan-tuan bersama dengan saya. Jarang tuan-tuan CEO bawa. Tapi saya seronok bersama jemaah. Bukan naik kau untung. Kalau naik kau untung tak untung tuan-tuan kalau bawa grup ni. Sebab apa? Kami 3 orang ni tuan-tuan. Bawa 20 orang. Saya pula 2 business class. Tapi seronok kita ada kawan. Sebenarnya kawan tu penting daripada duit tuan-tuan. Jadi insyaAllah mungkin grup ni biasa-biasa. Tapi mungkin grup lain Allah kurniakan duit yang lain. Rezeki ni bukan semata-mata untuk matlamat, tapi kasih sayang, hubungan keluarga, sahabat, itulah yang menjadikan kita kawan yang baik, bukan saja di dunia tapi di akhirat nanti. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa esok pukul 1.45 petang. Selepas tuan-tuan makan tengah hari tu,
InsyaAllah lepas tu kita tunggu dekat depan kedai Mak Kilau. Lepas sampai dia akan loading bag sekejap ya, dalam 10 minit. Kemudian kita akan terus bergerak ke airport Jeddah. Mungkin dia akan berhenti satu perhentian kot kalau ada di kalangan kita yang nak qada hajat. Kemudian dia akan terus, kita kena sampai sebelum pukul 9 malam. Sebab pukul 9 malam tu kena check in dah bag. Jadi mungkin kita sampai dalam pukul 7 macam tu, kita clearkan dekat airport. Dan insyaAllah lepas clear kita terus dengan boarding kita terus bergerak masuk ke dalam. Dan kita akan solat jamak takhir jamak takhir dekat airport. InsyaAllah solat subuh tuan-tuan kena sembahyang lepas bergerak 1 jam lebih saja. Dah masuk solat subuh. Sebab dia ke depan. Jadi dia cepat cerah. Jadi kita bertolak kedua, sejam lebih tu dah masuk waktu subuh dah. Jadi tuan-tuan sembahyang dah atas flight pakai spring. Mungkin Ustaz Azhar akan beritahu lah sih. Kemudian bila sampai nanti di sana, tuan-tuan, air zam-zam, kita akan kumpulkan air zam-zam tu semua, mesti ada 23. Kemudian tuan-tuan ambil beg, dah dapat beg, air zam-zam tu tuan-tuan ambil satu-satu. Sebab kita nak kumpul, tak payah tulis nama dekat air zam-zam tu. Kita lekatkan stiker UAK, nanti sampai sana kita kumpul semua, takut ada yang pecah. Kalau ada yang pecah, kalau tuan-tuan tulis nama, maksudnya yang tuan-tuan yang pecah, tak. Kita bagi dulu semua dah. Kalau yang pecah tu tanggungan UAK lah, UAK Travel punya. Macam baru ni Group 9 2 air zam-zam pecah. Tapi semua kita bagi dapat. Yang 2 tu yang kita punya lah. Sebab kita tak nak jemaah kita tak dapat air zam-zam. Siapa yang order lebih nak beli tambahan, nanti bagi tahu Ustaz Azam, ambil dekat KLA bukan yang Azam sendiri, yang Jeddahnya akan ambil di sana. Mereka akan bawa daripada UAK Travel Penang. Yang tu RM200 untuk tambahan lah. Tapi semua akan dapat seorang satu yang ada visa, ada pasport. Kalau 6 orang, 6 air zam-zam. Kita dapat air zam-zam. Kita salam-salam semua dekat airport KLA. Kemudian kita keluar untuk bertemu dengan keluarga kita lah. Dan insyaAllah kalau balik nanti, ingat kalau balik demam berterusan, maka ubat tolong admit hospital. Sebab di sini banyak penyakit berjangkit ya. Kalau 2 hari 3 hari maka Panadol tak kebah-kebah je, tolong pergi hospital, admit takut kena influenza. Selalu macam tu lah, influenza B, apa kita tak tahu lah. Kalau sakit berterusan tolong, kalau batuk sikit-sikit buat tahu batuk sikit tu biasalah, balik negeri dia bilang. Dan insyaAllah tuan-tuan dikasih rahmat Allah, terima kasih. Kita jumpa lagi. Saya mewakili UAK Travel sama Ustazah Nur Hafizah dan juga Ustaz Adam. Ada kesilapan, mohon maaf. Ada yang terlanjur bicara 10 jari, kami meminta kemaafan. Dan kalau tuan-tuan ada baik UAK Travel ni, tuan-tuan tolonglah war-war kawan-kawan. Tahun depan kita tak bawa banyak sedikit bahaya. Bawa banyak benih tuan-tuan, hotel tak ada. Hotel tak ada. Dan satu lagi masalah dia flight. Sebab tu bawa satu bas dah. Dulu saya pernah bawa duduk di Mekah 3 bulan, 5 bas, balik 15, datang 15 tak. Lepas tu 15 tak sampai 3 bulan. Saya boleh kontrol tuan-tuan. Kita pakai walkie-talkie. Walaupun saya duduk bas ini, suara saya akan dengar 5 bas pakai walkie-talkie. Saya bagi tazkirah. Jadi bila berkumpul aja, saya akan pakai receiver tu lah. Senang kontrol tuan-tuan, tak ada masalah. Dan Alhamdulillah, tapi sekarang lepas pada Covid, satu bas lah. Bawa satu bas, bawa 20 orang. Inilah grup yang paling kecil sekali, 20 orang. Selalunya satu bas lah. Tapi Alhamdulillah, apa pun kecil ke besar ke banyak ke, semua tu ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jumpa lagi InsyaAllah. Jangan lupa ya, esok 1.45 pukul 10 letak beg depan pintu. 1.45 siap baju apa semua. Kita tunggu depan kedai Mak Kilau untuk naik bas. Kita jumpa lagi bersama TJ anda UAK. Bye-bye.